Hai doktor, macam mana saya nak tahu anak saya ada kurang pendengaran? Nak tahu macam mana anak ada kurang pendengaran? Jom kita tanya pakar. Dengar-dengar? Bagus soalan puan tersebut. Ya, ramai ibu bapa tidak menyedari tanda-tanda awal gangguan pendengaran pada anak-anak. Antaranya, lambat bercakap, pertuturan yang tidak jelas, tidak memberi respon kepada bunyi yang kuat atau lambat memberi respon apabila namanya dipanggil. Apabila anak tuan-puan datang ke klinik ENT, anak akan melalui pemeriksaan fizikal yang melibatkan telinga, hidung dan tekak. Untuk pemeriksaan telinga, melibatkan otoskopi. Untuk hidung dan tekak, anak akan menjalani pemeriksaan flexible scope. Bagaimana hendak tahu tahap pendengaran anak tuan dan puan? Selepas itu, kami akan rujuk anak tuan-puan kepada audiologis untuk ujian diagnostik. Ujian diagnostik audiologi merangkumi beberapa siri penilaian yang mengenal pasti tahap dan jenis masalah pendengaran. Kita mempunyai 5 jenis tahap pendengaran. Yang pertama adalah tahap pendengaran normal, masalah pendengaran tahap ringan, tahap sederhana, tahap teruk dan juga tahap sangat teruk. Kita mempunyai 3 jenis masalah pendengaran. Yang pertama adalah masalah pendengaran jenis konduktif. Masalah pendengaran jenis konduktif adalah masalah pendengaran yang sementara. Yang kedua adalah masalah pendengaran sensori neural. Masalah pendengaran ini adalah masalah pendengaran yang kekal. Yang ketiga, masalah pendengaran campuran. Ini adalah campuran daripada masalah pendengaran konduktif dan juga sensori neural. Penilaian ini termasuk ujian tingkah laku seperti ujian nada tulen audiometri dan juga ujian pertuturan audiometri. Ujian objektif seperti ujian timpanometri, ujian auto acoustic emission atau OAE atau ujian auditory brainstem response atau ujian ABR. Keputusan ujian ini adalah amat penting dalam merancang pengurusan perawatan pesakit, kaunseling dan juga termasuk rawatan perubatan, pembedahan dan juga rehabilitasi pendengaran yang merangkumi alat bantu pendengaran dan implan koklear. Nak tahu apa jalan penyelesaiannya? Kita tunggu part 3. Dengar-dengar.